Dia kata, qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku dah sesat, aku sumpah dua benda. Satu, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Yang keduanya, wala ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka semua dia. Itu sumpah iblis depan Allah Subhanahu wa taala. Dua benda. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam, yang keduanya aku akan sesatkan mereka semuanya. Benda ni kita kena perasan, tuan-tuan sekalian. Berapa ramai orang hari ni dia buat jahat, dia tak rasa dia buat jahat. Ibu-ibu kakak minta maaf, berbanyak hari ni melawan suami tak rasa salah pun. Itu sumpah iblis la uzian dalam fil, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Abang-abang, ayah-ayah, banyak kita kasar dengan isteri kita, tak rasa salah pun. Sedangkan yang suruh mengasihi keluarga adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan isteri. Bukan kalau isteri yang suruh, ya, tapi Allah yang suruh. Allah Subhanahu wa taala yang suruh kita berbuat baik kepada isteri kita.